القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga, para imam, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah masih lagi menyampaikan kita pada saat ini untuk kita sama-sama berusaha memperbanyak dan mempersungguhkan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tajuk tazkirah kita pada kali ini iaitu jadilah mukmin yang istiqamah. Dengan mengambil faedah daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringkas, iaitu hadis yang datang daripada Abu Amru Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beritahu aku, kabarkan, katakan kepada aku, ya, tentang Islam sebuah perkataan yang tidak aku perlu tanyakan kepada orang selain daripada engkau. Qala, berkata Nabi SAW, kul, kau ucapkan, amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, iaitu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya, ini berpegang teguhlah. Steadfastness. Baik, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Kesimpulan faedah daripada hadis yang ringkas ini namun memiliki makna dan juga faedah yang sangat besar. Tentunya pertama adalah tentang makna istiqamah. Apa makna istiqamah? Banyak sekali para ulama yang memberikan definisi. Ya, cukup kita mengambil ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana yang Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam bab istiqamah di dalam kitabnya, iaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk istiqamah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan komentar terhadap salah satu hadis dengan katanya, makna al-istiqamah yakni luzumu ta'atillahi ta'ala, iaitu tetap dan berterusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah ini merupakan kewajipan. Ya, dia merupakan kewajipan bagi setiap mukmin, dan dia juga merupakan puncak kemuliaan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Dan juga merupakan perkara yang sangat berat dan besar sekali cabarannya. Jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan istiqamah ini. Satu, dia kewajipan. Yang kedua, dia puncak kemuliaan. Yang ketiga, dia adalah perkara yang sangat berat. Dan yang keempat, besar sekali cabarannya. Sebagaimana Nabi SAW sendiri telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang tersebut pada surah Hud, surah yang ke-11 pada ayat yang ke-112. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah sebagaimana engkau, yakni Muhammad SAW, diperintahkan beserta orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu perbuat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran satu ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkan baginda SAW melainkan ayat ini. Ya, kerana kandungannya sangat besar. Dan sebagaimana yang telah disebut, istiqamah ini adalah perkara yang berat, perkara yang sulit. Sebab itu berkata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Ya, ataupun dalam kitab yang lain disebut
Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang perkara ini. Ya, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Ya, jadi puncak kemuliaan seseorang, tujuan seseorang itu ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sejauh mana dia dapat menetapi maqam istiqamah. Sebab tu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memiliki sebuah kitab yang bertajuk Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, iaitu tentang tingkatan-tingkatan perjalanan seorang salik menuju Rabb-nya. Di mana tingkatan yang tertinggi adalah istiqamah. Ya, sebab dia adalah makam di mana seorang hamba telah tenteram, telah berterusan, konsistensi, continuity and commitment dalam melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Dan Nabi SAW adalah teladan tertinggi, teragung, terulung dalam urusan ini. Contoh, Nabi SAW tetap istiqamah di dalam menyampaikan dakwah. Suka atau dibenci, tetap saja walaupun diancam untuk ditamatkan riwayat Nabi SAW, dikenakan pelbagai tindakan, khususnya ketika berada di period Makkiyah 13 tahun, kemudian ditutup dengan period Madaniyah selama 10 tahun. Nabi SAW tak pernah berundur, tak pernah mundur, tak pernah berputus asa. Never give up, forever. Walaupun dihalang dengan pelbagai halangan, tetap maju terus, bergerak. Inilah dia kemuncak maqam istiqamah. Baik. Jadi persoalannya, bagaimanakah kita dapat meraih maqam istiqamah secara ringkas? Adapun dalil-dalilnya boleh rujuk di FB saya, Abu Rumaisa Idrus Ali. Semua tazkirah yang saya sampaikan hari pertama sampai yang sekarang, perinciannya boleh dibaca di situ. Sebab masa kita terhad. Saya sebutkan ada 7 jalan. Sekurang-kurangnya 7 jalan bagaimana untuk kita menjadi seorang hamba mukmin yang istiqamah. Khusus dalam perkara yang berkaitan dengan urusan agama. Yang pertama, berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan istiqamah. Apatah lagi pada bulan Ramadan ini, menuju ke penghujung, makin banyak cabaran dan dugaan. Letih, lemah, lesu. Dan nafsu sentiasa akan membisikkan sebagai penasihat utama ya, untuk mendatangkan pelbagai alasan. Tak payah datang lah, pergi tempat lain lah, ya banyak urusan lah, penat lah, tidur lewat lah, dan pelbagai lagi. So what we have to do? Ya, we have to fight. Kena lawan. Ya, sebab bulan Ramadan ni adalah bulan mujahadah. Dan barang siapa yang bermujahadah, Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji. Ya, itu secara ringkas. Sebab tu ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dia memiliki satu doa. Doa tentang agar diberikan istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kurniakanlah kami istiqamah. Kalau nak taukid lagi kita tambah istiqamah alal Quran was sunnah ila akhiril hayah. Sampai mati. Imam Ahmad rahimahullah memiliki satu doa yang sangat istimewa. Allahumma ahyina alal Islam was sunnah. Ya, dah merangkumi, kita taukidkan lagi. Allahumma ahyina wa amisna alal Islam was sunnah. Nak diluaskan lagi, Allahumma ahyina alal Islam was sunnah, Allahumma amisna alal Islam was sunnah. Kesungguhan kita minta kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku dan matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Istiqamah di atasnya. Kerana cabaran yang akan mendatangi dua perkara ini sangat banyak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Bila kita ikhlas dalam beribadah, maka ternafilah sifat, sikap, perasaan keterpaksaan. Kalau ada rasa keterpaksaan, itulah di antara faktor yang menghalang istiqamah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh serta bersemangat yang tinggi untuk terus istiqamah. Ya. Dan Nabi SAW sebut hal ini. Ihris ala ma yanfa'u wasta'id billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguh dalam perkara yang mendatangkan manfaat kepada kamu dan minta tolong dengan Allah dan jangan tergesa-gesa. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki satu syair yang sangat menakjubkan tentang kesungguhan seorang untuk menuntut ilmu. Ya, dalam syairnya, akhi lan tanalal ilm illa bi sittatin sa'umbika an tafsilihi bi bayan zakaun wa hirsun. Nah, itu dia. Wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustaz wa tuluz zaman. Akan jadilah seperti Imam Syafi'i. Menuju sepertinya.
There is nothing impossible. Everything is possible. Ya, itu rumus kehidupan. Dalam urusan dunia ni, there is nothing impossible. Everything is possible. Even impossible, we can turn it to possible. Contoh di usia tua ni. Dalam keadaan barangkali kita jahil, tak banyak ilmu agama, tak pandai bahasa Arab. Tetapi bila Allah lontarkan pada kita hidayah, tersedar untuk menuntut ilmu, mustahil tak untuk kita satu hari nanti menjadi ahli dalam bahasa Arab? Walaupun umur dah 70. Mustahil atau tidak? Tak mustahil. Sebab itulah dahsyatnya kemahuan. Kemahuan pasti akan datang dengan kesungguhan. Allah akan tunjuk jalan. Banyak orang yang gagal kenapa? Sentiasa meletakkan di depannya barrier. Iaitu barrier. Apa barrier depannya? Iaitu pelbagai alasan. Sebab itu orang yang gagal, tak bergerak, tak maju. Kenapa? Kerana dihalang oleh pelbagai alasan. Orang yang berjaya kenapa? Sentiasa mendatangkan jalan how to solve, how to face those problems. Itulah bezanya. Ya, dan Al-Quran mengajar kita seperti itu. Baik, yang keempat. Wujudkan rasa takut, harap dan cinta agar merasa kenikmatan dan lazatnya dalam beribadah. Makin meningkat hari menuju Ramadan, kita makin merasa nikmat dalam menunaikan solat malam bersama imam. Sekarang sudah selesai. Nanti malam kita bangun lagi, baca Quran, berzikir, baca buku-buku atau kitab. Sebab this is the only month yang Allah bagi kita banyak sekali keistimewaan sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. This is a very great, the ultimate opportunity given by our God, Allah Subhanahu Wa Taala. So what we have to do? We have to fully utilize and capitalize time available, opportunity given by Allah, special to us. So why we let it go like that? Tu penting. Inilah orang yang tahu menghargai. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang istiqamah. Tu. Dan Nabi SAW bagi kaedahnya, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Berhati-hatilah dengan berteman. Kalau nak jadi pemain bola hebat, kena kawan dengan siapa? Ahli masjid. Tak kan? Mesti kaki bola juga. Kalau nak jadi ahli ibadah, kena berkawan dengan ahli ibadah. Kalau nak jadi ahli ilmu, berkawanlah dengan ahli ilmu. Baik, yang keenam. Ingat ganjaran dari Allah untuk orang yang istiqamah. Apa ganjaran yang Allah berikan pada orang yang istiqamah? Iaitu syurga. Dia angkat rasa kesedihan dan rasa kekhawatiran. Rasa takut. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 13 hingga 14. Ada lagi satu ayat. Iaitu kata, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Translationnya cari sendiri. Bagi juga assignment kan? Sebab masa tu dia tak mengizinkan. Baik, yang keberapa tadi? Yang ketujuh, last. Menyedari bahawa istiqamah adalah kewajipan setiap hamba yang mukmin. Dia adalah must. Dia bukan benda yang option. Dia kewajipan. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, Nabi SAW sendiri pun diperintahkan untuk istiqamah, apatah lagi kita. Semoga kita menjadi hambanya yang beriman, yang dikurniakan istiqamah. Kerana ganjarannya adalah syurga yang sedang menunggu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.